Okey, kali ni kita nak bongkar satu trik dalam DaVinci Resolve. Nampak macam simple je, tapi percayalah, ia boleh ubah cara anda edit video selamanya. Jom kita tengok apa bendanya. Anda mesti pernah rasa kan, tension betul bila nak kena uruskan banyak timeline serentak. Kejap buka timeline versi Melayu, lepas tu klik pula timeline versi Inggeris. Asyik klik sana, klik sini, aduh leceh betul. Benda ni memang makan masa. Tapi jangan risau. Sebenarnya, DaVinci Resolve ada satu penyelesaian yang smart gila, tersembunyi je, yang boleh selesaikan semua masalah ni. Serius. Okey, sebelum kita reveal rahsianya, kita fahamkan dulu kenapa cara lama ni tak best. Bukan setakat bazir masa dan klik, tapi yang paling penting, ia kacau flow kreatif kita kan? Cuba bayangkan, nak bandingkan dua kad yang berbeza, nak copy-paste asset dari satu projek, atau yang paling biasa, uruskan suntingan untuk bahasa yang berlainan. Bila asyik tukar-tukar timeline, memang mood kreatif tu boleh hilang terus. Mesti ada cara lagi senang kan? Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Okey, langkah pertama, kita kena onkan satu setting ni dulu. Setting ni lah yang akan buka pintu kepada superpower yang kita nak guna ni. Apa yang kita nak buat ialah, kita nak semua timeline yang terbuka tu muncul sebagai tab. Macam tab kat Google Chrome tu, senang nampak semua. Inilah langkah paling asas. Cara dia senang sangat. Mula-mula, cari ikon Timeline View Options. Lepas tu, dalam menu yang keluar tu, anda nampak tak ikon yang pertama sekali? Nama dia Stacked Timelines. Klik yang tu. 2 klik je, dah siap. Nice, kan dah nampak semua timeline tersusun elok ke atas tu sebagai tab. Okey, ini baru permulaan. Kita dah sediakan stage untuk magic yang seterusnya. Alright, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Inilah dia, game changer yang saya cakap tadi. Perasan tak? Lepas kita aktifkan stack timelines tadi, tiba-tiba muncul satu ikon baru kat belah kanan tu. Ikon kecil itulah kunci kepada segalanya. Ikon ni kita panggil Add Timeline. Rupa dia macam gambar timeline dengan simbol tambah, plus. Apa dia buat? Bila anda klik, dia akan belah skrin anda dan tunjukkan 2 timeline. Serentak. Dah sedia? Jom, klik ikon tu. Dan boom, tengok apa jadi pada skrin anda. Terus berubah kan? Okey, sekarang kita dah ada 2 timeline depan mata. Power kan? Tapi macam mana nak guna benda ni dengan betul? Jom kita tengok. Soalan pertama, macam mana nak tahu kita tengah edit timeline yang mana satu? Senang je, perhatikan betul-betul. Timeline yang aktif, tajuk dia akan jadi warna merah. Yang tak aktif tu, warna dia macam biasa je. Resolve dah tolong tunjukkan. Dan inilah magic dia. Bayangkan timeline atas untuk versi bahasa Melayu, timeline bawah untuk versi Inggeris. Nak copy-paste klip? Senang gila. Nak bandingkan shot? Boleh nampak side by side. Nak tarik grafik dari timeline lain? Drag and drop je. Tak payah tukar-tukar skrin lagi. Laju gila kerja. Jadi, nampak kan? Ini bukan setakat feature biasa-biasa. Ini adalah cara kerja yang baru. Aliran kerja anda akan jadi lebih laju, lebih smooth dan lebih direct. Macam yang tertulis ni, matlamat utama dia satu je. Nak bagi proses edit berbilang timeline jadi jauh lebih mudah. Itu je. Simple tapi sangat berkesan. Cuba fikirkan, bila anda dah mahir guna trik ni, anda bukan setakat jimat masa. Yang lebih penting, otak anda boleh fokus pada benda yang lagi best, iaitu bercerita dan jadi kreatif, bukannya pening dengan benda-benda teknikal yang leceh. Jadi soalan terakhir untuk anda, dengan masa ekstra yang anda dapat ni, apa agaknya projek gempak yang anda akan hasilkan lepas ni? Fikirkanlah. Selamat mencuba.